infrastruktur serta teknologi yang ada di Masjid Nabawi menjadikan sebuah masjid yang luar biasa, sebuah monumen yang memukau, mengagumkan dan tiada tandingannya. Selain kedudukan seni reka bentuknya, 27 buah kubah seberat 80 tan ini pasti akan memukau sesiapa yang melihat proses ia dibuka. Tujuannya adalah untuk mencipta ruang udara masuk melalui kubah-kubah yang terbuka untuk keselesaan para jemaah, khususnya di waktu malam. Saudi yang kaya dengan sejarah dan keagungan, posisi seorang imam di masjid bukan hanya sekadar pemimpin rohani, tetapi juga penjaga tradisi serta memberi petunjuk kepada jemaah yang dahagakan ilmu. Dengan keajaiban dan keagungan, baginda Nabi Muhammad SAW menjadi imam pertama di Masjid Nabawi yang membimbing solat masyarakat di kota Madinah. Meskipun begitu, ketika tidak kedengaran lagi suara baginda selepas wafat, Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang mengimamkan para jemaah di Madinah. Syarat-syarat untuk menjadi seorang imam di tanah suci ini tidaklah mudah, kerana setiap langkah mereka menjadi bualan dan perhatian masyarakat. Maka, menjadi imam di Masjid Nabawi mestilah menghafal 30 juzuk Al-Quran dan mampu menyampaikan khutbah dengan penuh kearifan. Masjid Nabawi mempunyai kira-kira 6 orang imam, antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Syekh Saleh Al-Badir, Syekh Ahmad bin Hubid Al-Nuwaimi, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman, Syekh Khalid Al-Muhanna dan Syekh Ahmad bin Ali Al-Khudhaifi. Di dalam mihrab tempat yang dihormati, imam akan mengetahui salat di kawasan Rawdah, di antara mimbar Nabi SAW, tempat di mana khutbah didengar bersama petugas yang mengawal ketat di setiap sudut dan dilengkapi dengan beberapa set mikrofon untuk lebih jelas. Masjid Nabawi juga memiliki 5 mihrab, kawasan di mana imam memimpin salat, antaranya dikenali mihrab Nabawi, mihrab Tahajud, mihrab Fatimah, mihrab Uthmani dan mihrab Sulaimani. Istimewanya, jemaah lelaki yang berada dalam kawasan Rawdah berpeluang duduk di saf paling hadapan di ruang Rawdah yang penuh dengan barakah.
yang memiliki keistimewaan luar biasa, yaitu sebuah taman syurga, Raudhah. Sabda Rasulullah, di antara tamanku dan mimbarku adalah satu taman daripada taman-taman syurga, dan mimbarku terletak di atas kolamku. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi, inilah tempat yang penuh barakah, di mana di dalamnya ada doa-doa terucap dengan harapan untuk dimakbulkan dalam kawasan yang mustajab ini. Meskipun begitu, masih ada lagi para jemaah yang belum mengetahui tiang-tiang di dalam Raudhah yang mustajab doanya. Antaranya ialah tiang Muallaqah yang satu ketika dahulu merupakan pokok kurma. Dikatakan batang pokok kurma ini menangis dan bunyinya seperti seekor unta kerana tidak mau ditukarkan dengan batang pokok yang baru. Maka baginda Rasulullah berkata bahawa engkau akan kekal dengan aku di syurga dengan batang pokok seperti ini. Selepas perjanjian ini, maka tiang ini diganti dengan tiang yang baru dan dikenali tiang Wahyi. Tiang seterusnya adalah tiang Abu Lubabah yang melakukan kesalahan apabila berbohong dengan baginda Rasulullah, dan rasa bersalahnya itu dia telah mengikat dirinya di tiang selama 3 hari. Maka di tiang ini digelar tiang taubat Abu Lubabah. Selain itu, tiang mihrab Nabi juga merupakan kawasan menjadi rebutan para jemaah yang ingin menunaikan salat, kerana salat di sini merupakan bersujud di tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Semua tiang ini turut kira nama padanya untuk para jemaah yang hadir untuk mengambil sebagai ibrah untuk mempelajari sirah-sirah Rasulullah SAW di setiap tiang yang disebutkan.